hakikat tawaduk itu yang berada dalam hati, yang merasakan dirinya sentiasa tidak layak. Jika berada di tempat VIP, VVIP ataupun VVVIP, masih dia merasakan dalam dirinya dia tidak layak berada di sini. Tetapi kerana kedudukannya, martabatnya yang tinggi, maka orang akan membawanya ke tempat VIP. Tetapi apabila didudukkan di situ, maka kehendak dan juga tuntutan kepada sifat tawaduk itu merasakan dia tidak layak untuk berada di situ. Sepatutnya ada orang yang lebih baik untuk duduk di tempat ini, tetapi mereka bersangka baik kepada aku, maka didudukkan di tempat ini. Sepatutnya tempat aku di tempat orang biasa, tempat aku patutnya di belakang tempat duduk aku. Apabila dia dipuji oleh orang lain, dia mengatakan bahawa aku ini sebenarnya tidak layak dipuji. Hatinya berkata, orang-orang ini dia memuji aku kerana dia tidak tahu aib aku di belakang. Kalau mereka semua tahu apa yang lakukan di belakang mereka, sudah tentu mereka tidak akan memuji aku. Ada di kalangan kita yang dicium tangannya oleh orang lain, yang dia hormat kepada kita. Maka hal keadaan hati seorang yang tawaduk mengatakan, sepatutnya aku tidak layak untuk dicium tangan. Mereka ini menghormati aku bukan kerana zat aku, bukan kerana diri aku, kerana ilmu yang Allah Ta'ala berikan, kurniaan Allah, pemberian Allah kepada aku. Kalau mereka ini semua dibukakan daripada Allah akan keaiban aku, akan kekurangan aku yang aku lakukan di belakang mereka, sudah tentu mereka tidak akan mencium tangan aku. Melihat wajah aku pun mereka tidak akan lihat. Mereka tidak akan sanggup untuk lihat kalau mereka tahu apa yang aku lakukan di belakang mereka. Tetapi Allah, seperti mana mereka bersangka baik kepada aku, kau realisasikan apa yang mereka bersangka baik terhadap aku. Mereka menyangka aku orang yang saleh, padahal aku tahu aku ini orang yang derhaka, orang yang ingkar, orang yang hatinya penuh dengan zulumat, hatinya penuh dengan rasa takabur, hati yang masih dipenuhi hati ini dengan rasa dengki kepada orang lain. Apabila orang lain diberi nikmat, rasa hati tidak berpuas hati dengan pemberian Allah ke atas orang lain. Dan janganlah engkau bukakan aib aku kepada orang lain, ya Allah, di dunia dan di akhirat. Dan kita pula jangan membuka aib orang lain, seperti mana semua orang mengetahui bahawa masing-masing ada keaiban diri masing-masing. Masing-masing ada dark side masing-masing. Ada zaman kegelapan, ada masa kegelapan masing-masing yang orang lain tidak tahu. Tapi Allah Ta'ala masih tutup lagi keaiban itu, kegelapan itu daripada mata orang lain, daripada pengetahuan orang lain. Jika kita memahami perkara tersebut, maka bagaimana kita boleh bersangka buruk kepada orang lain? Orang lain juga bukan Nabi, orang lain juga bukan Rasul, bukan malaikat.